Jadi apa? Ni Mama punya eyeliner. Okay, tengok Ini bukan eyeliner saya. Okay, baru dah smudge. Okay, kita tengok lagi setengah jam. Tengok jadi apa. Ni Mama punya eyeliner. Okay, tengok Mama memang pakai banyak. Jadi korang jangan ikut Mama. Tak baru pakai ni, tengok dia tak bergerak. Nampak? Best tak? Bawang mata ni mungkin tak sesuai untuk orang lain, tapi untuk Mama jenis kuat berpeluh juga. Alhamdulillah setakat ni dia tak jatuh. Tengok, dia memang tak bergerak. Tak bergerak. Okay, kalau saya spray, okay, ni spray kan air, kita nampak dia tak ada apa-apa pun. Okay, dia memang tak hilang. So macam mana nak buang adalah you have to kena ada oil cleansing. Okay, saya dah dapat dah sampel ni. Okay, dia ada bawah dia ni ada aloe vera. Betul-betul aloe vera yang sebenar. Sekejap okay, kita goncang dulu. So, saya cakap saya nak yang paling terbaik, nak natural base. Saya tak nak ada apa-apa chemical. Pakai ni setakat ni best gila. Okay, tengok ini. Tengok bismillah. Tengok tau. Nampak? Dia dah hilang dalam masa beberapa saat je. Ni eyeliner Mama pakai, dia tak bergerak. Terus dia dah jatuh ke bawah dah. Siap dah.